Okey, kita sekarang berada di PD. Ini Mama, Ayah, ini Cica, Akila, Raisha. Ini Wawa dapat pelapung bara. Wawa. Tengok sini. Ai, sukanya dia. Happy-nya dia. Best tak Wawa? Oi. Ada apa sikit? Wawa. Hitamlah anak ayah ni balik. Yeah. Suka. Tu Mama dia. Ini kita di PD di kawasan. Oh, Haikal lupa seorang tertinggal nama anak aku. Haikal dengan robot dia. Haikal, video. Haikal dengan dia tengah tanam robot dia, nampak tu. Dia sibuk tanam robot dia. Orang suruh mandi, dia sibuk tanam robot dia. Apa budak tu? Ya. Tak dalam? Oh. Mandi puas. Enjoy. Lalu mandi kat rumah sekejap. Ni mandi puas. Mandi puas. Dia nak masuk dalam air. Boy, geram sangat dia. Hei. Geram sangat ke? Beli pelampung taklah penat sangat nak pegang. Umak. Oh. Bawa ke sana boleh, tak dalam tu. Cica. Jangan jauh sangat, sini je. Sana boleh, tak apa. Sana boleh. Tapi jangan dalam sangat. Betul. Tak nak tengok. Ada nombor tak videonya? Ada, betul. Ya, dah lah tu. Kena buka dia lah air tu. Bagi jaga air. Tengok sini, tengok depan. Alah. Pedih. Sini. Okey. Elak. Bagi dia pedih ni. Okey. Pedih. Mata dia kena air laut tu pedih. Okey, nampaknya ini adalah laporan saya dulu. Marisa dengan baldi dia. Haikal tengah mencipta istana dia. Jom kita buat liputan terus ke Haikal. Apa khabar dia di sana? Nanti kita tepi dia. Lemak besar tu. Jangan kacau dia punya istana. Jangan kacau istana dia. Haikal telah menanam robot dia. Jangan lupa. Ya. Haikal buat apa? Main robot. Tanam. Robot kenapa ditanam? Kenapa robot tu dah meninggal dunia ke? Robot ni dah mati je tanam. Hai, pelik lah Haikal. Apa ni? Nak bagi lembut. Lembut. Tengok Wawa, kita kembali ke Wawa. Mama jaga-jaga Mama nanti dia pedih. Wawa. Mata. Mak besar jaga. Mak besar.
Kenapa nak beli apa? Tu orang budak-budak macam dah. Tanya aku berapa ringgit tak. Ayah sebenarnya banyak duit tau. Ayah tak sombong. Tapi ayah tak suka membazir. Tak suka apa? Tak suka membazir. Kau jangan ngada nak pelampung bagai. Boleh belah. Itu untuk budak kecil je. Budak besar Kau berapa ni? RM20 tau. Ya. Kena RM2 baru apa? Masa lah beli. 20. Siang Wawa. Kesian untuk Wawa. Apalah, nanti datang lagi bawa. Nanti datang lagi boleh bawa pelampungnya. Okey, saya stop dulu video ni. Saya lah yang rakam video ni. Peace. Nanti malam kita tengok, okey? Jumpa lagi. Bye-bye.